Esok saya bagi contoh, praktikal dulu supaya kita boleh dengar. Pada tanggal 22 November 2025, Surau SMK2, Miri menjadi saksi kepada satu program pembelajaran berasaskan amali yang penuh bermakna. Program ini melibatkan para pelajar tingkatan 4, khususnya dalam mempelajari dan memahami ilmu sembelihan menurut syariat Islam. Seawal jam 8 pagi, para pelajar telah berkumpul di perkarangan surau untuk memulakan sesi pembelajaran. Program dimulakan dengan taklimat ringkas serta tujuan utama penganjuran iaitu memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori serta praktikal sembelihan yang sah dan tepat mengikut hukum Islam. Sesi teori dimulakan dengan penerangan terperinci mengenai rukun sembelihan, syarat penyembelih, jenis-jenis sembelihan, serta hukum hakam yang berkaitan. Pelajar juga diberi penjelasan mengenai adab dan etika ketika menyembelih, kepentingan memastikan haiwan tidak dizalimi, serta maksud sebenar ihsan dalam kaedah penyembelihan Islam. Setiba di lokasi, para pelajar disambut oleh petugas ladang yang berpengalaman. Mereka memulakan sesi dengan penerangan keselamatan, teknik penyembelihan yang betul, serta langkah-langkah penting sebelum proses sembelihan dilakukan. Setiap langkah diperincikan, daripada memegang ayam, memastikan pisau tajam, mencari urat halkom dan marik, sehinggalah memastikan aliran darah keluar dengan sempurna. Kemuncak program adalah sesi praktikal. Setiap pelajar diberikan seekor ayam untuk disembelih sendiri, dengan dipantau oleh tenaga pengajar dan petugas ladang. Inilah saat di mana teori bertemu amali, pelajar mempraktikan ilmu yang telah dipelajari dengan penuh hati-hati, tertib dan bertanggungjawab. Selepas penyembelihan, pelajar turut diajar langkah seterusnya termasuk proses menceluh, mencabut bulu ayam, dan membersihkan bahagian dalaman haiwan. Semua ini memberi pengalaman menyeluruh tentang proses penyediaan makanan bermula dari sumber yang halal lagi baik. Program sembelihan ini bukan sekadar aktiviti pembelajaran, tetapi satu pengalaman berharga yang mengajar pelajar tentang tanggungjawab, disiplin, serta kefahaman mendalam terhadap tuntutan agama dalam aspek penyediaan makanan halal. Dengan berakhirnya program pada jam 4 petang, para pelajar pulang dengan ilmu, pengalaman dan keyakinan baharu. Semoga program ini terus memberi manfaat dan menjadi asas kepada amalan kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan.